ada kepercayaan yang sangka kita datang ke dunia ini kerana dihukum. Sebab Adam dan Hawa alaihissalam telah buat salah. Itu naratif bukan daripada Al-Quran. Kita memang diciptakan untuk datang ke bumi, tapi duduk di syurga itu adalah rehearsal. Untuk kenal, bayangkan kalau kita rasa self-worth kita jatuh, rendah, malu dengan benda-benda salah yang kita buat, aib-aib yang kalau Tuhan singkap ni kita takkan keluar rumah. Bayangkan Adam ni dah pernah nampak iblis, dah pernah nampak malaikat, dah duduk dalam syurga, dah bagi tahu jangan makan daripada pokok ni, and still tersilap. Sebab cerita tu bukan nak bagi tahu manusia tak akan buat silap, manusia confirm akan buat silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur setinggi-tingginya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia rahmat kasih sayangnya. Alhamdulillah, dalam pelbagai gelora masalah dan cabaran yang kita hadapi ini, kita masih dalam suasana yang aman, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga alhamdulillah, semua orang dah makan dah? Alhamdulillah, kita dicukupkan serba-serbi rezekinya dan tidak berada dalam situasi terputus makanan ataupun terputus bekalan minuman. Alhamdulillah. Jadi nama saya Azlan Shah, saya orang Malaysia. Okay, alhamdulillah. Dan ini pertama kali saya datang ke Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan saya sangat gembira berada di sini, alhamdulillah, pada tengah hari ini. Cuma asalnya bila saya dihubungi oleh saudara Amin, kita merancang dan saya letakkan tajuk ni, anak muda pembawa obor perubahan. Sebab saya sangka semua orang muda-muda. Tapi rupanya sebaya je nampak gayanya. Tapi saya dah hantar satu borang. Saya nak cuba dapatkan apakah sebenarnya situasi yang dihadapi oleh saudara-saudari di sini. Jadi borang tu diisi dan saya fikir mungkin tak sampai kepada semua atau sampai, tapi ada lebih kurang 40 orang yang isi borang tu. Borang tu ada 20 soalan. Bertanya tentang macam-macam hal. So bila saya baca, saya sempat menghabiskan baca semua tu dan termenung panjang waktu khutbah Jumaat tadi. Kerana saya dapati ada 3 perkara yang menjadi tema besar yang sedang menekan. Yang pertama, ramai dalam borang tu yang mana identitinya tidak dinyatakan, anonymous. Ada umur, ada jantina, ada bidang ataupun pengkhususan di sini. Kemudian ada beberapa soalan tu. Jangan risau kalau saya sebut contoh-contoh tu, rasa macam semua orang tahu aku yang tulis tu. Tak ada siapa tahu. Saya pun tak tahu siapa yang tulis tu. Tapi daripada maklumat yang saya ada daripada 40 kali 20 soalan tu, berapa banyak jawapan saya kena baca? Ni mana soalan matematik pula, ingat dengan ceramah. Beratus-ratus yang saya baca tadi tu, ada 3 tema yang saya nak tumpukan. Jadi tajuk ini bukan fokusnya, tapi di hujung nanti kita akan dapati kalau kita boleh selesaikan 3 masalah ini, insya-Allah kita boleh jadi anak muda yang menjadi harapan kepada orang lain tu. Okay, yang pertama saya dapati dalam tulisan-tulisan dan luahan-luahan tu adalah ramai yang rasa dirinya tidak bernilai. Self-worth rendah. Rasa aku ni tak guna. Ada yang tulis, kenapa aku dilahirkan? Saya tak pasti, dia mungkin terbaca di mana-mana. Kononnya ada riwayat kata kita diberikan pilihan, malaikat tanya 77 kali, nak lahir ke tak nak lahir? Nak lahir ke tak nak lahir? Tak, itu tak ada riwayat macam tu. Tapi yang saya nak cerita tu bukan soal riwayat, tetapi perasaan rasa kenapa aku dilahirkan. Aku tak cukup serba-serbi, aku tak cukup cantik, aku tak cukup handsome, aku tak cukup pandai, aku tak cukup. Dan perasaan tu dia boleh buat kita rasa lemas setiap hari kan. Penat, rasa kosong sebab rasa diri tak ada nilai. Itu yang pertama. Saya baru nak start ni cerita apa yang saya baca je tadi. Saya tak cerita lagi apa yang kita nak cerita. Sebagai nasihat dan ingatan kepada diri kita semua. Yang kedua yang saya perasan, ramai yang ada rasa kesunyian, loneliness. Loneliness bukan sebab tak ada pasangan. Bukan sebab dia dah ada girlfriend, dia dah ada boyfriend, saya tak ada. Bukan soal itu. Tapi soal dari kecil dia tak rasa diri dia selamat dengan sesiapa. Kalau perasan siapa yang jawab soalan tu, banyak soalan tentang ibu bapa.
Dan ramai yang dia sayangkan ibu bapa dia tapi dia rasa ibu bapa dia tak faham dia. Dia rasa ibu bapa dia tak pernah pun nak tanya tentang bagaimana keadaan dia. Dan dia juga tulis, ada yang tulis di situ saya baca, tak ada siapa pun yang tulis kat situ perkara yang salah. Saya sebut ni apa yang kita jumpa dan apa yang kita perlu sama-sama bantu, hulurkan tangan, hulurkan bahu supaya kita boleh jaga semua sama-sama kita ni. Yang kedua yang tulis kat situ adalah soal loneliness. Dia rasa sejak kecil dia tak pernah diberikan perhatian dan didengari. Dan ini krisis bukan hanya di ILKKM. Saya juga alhamdulillah berkesempatan pergi ke banyak universiti di tempat-tempat orang yang pencapaiannya tinggi-tinggi, resultnya tu A sampai terlajak-lajak keluar daripada slip. Tapi masih lonely. Rupanya bila saya study, satu dunia sekarang ni mengalami epidemic, kan? Korang mesti tahu perkataan ni, epidemic kan? Epidemic of loneliness. Dan ada kajian yang tunjuk, korang semua nanti akan masuk makmal kan? Dalam kajian itu tunjuk, orang yang melalui kesunyian ini, dia lebih teruk kesan pada tubuh badan dia daripada hisap 15 batang rokok sehari. Kan? Teruk kan? Kesan dia teruk kan? Teruk. Sebab manusia tak diciptakan untuk hidup lonely. Sebab tu ada nasihat-nasihat yang kalau perasan siapa yang jawab soalan tu, saya tanya, apa yang kamu akan nasihatkan kepada kamu yang 20 tahun dulu ataupun kamu yang 10 tahun dulu? Ramai yang tulis, fikir diri sendiri je, jangan peduli orang lain. Itu tanda dia rasa geram dan dia nak balas balik, dia nak bagi tahu kalau aku boleh start over, aku boleh start balik, aku hanya fikir tentang diri aku. Sebenarnya manusia tak boleh hidup macam tu. Kita memang kena fikir diri kita dan kena fikir orang lain. So masalah yang pertama tadi apa? Self-worth, harga diri, rasa nilai diri. Yang kedua, loneliness. Yang ketiga, soalan yang penghujung tu banyak yang bercerita tentang ketakutan, apa yang dia terbayang 5 tahun ke depan. So majority besar, 99.99, macam bakteria yang hilang selepas gunakan Dettol kan. 99.99% tulis takut, gelisah. Ada yang tulis mungkin dah tak hidup dah. Ada yang harap jumpalah pasangan yang boleh isi kekosongan ini. Ada yang tulis harap-harap jumpa husband yang handsome macam pelakon Korea. Dapat anak-anak yang comel. Itu sebenarnya semua fitrah. Itu sebenarnya original state. Kita diciptakan sebagai spesies sosial. Kita ni spesies kan? Kita bukan tikus makmah. Tapi kita semua adalah spesies sosial yang perlukan orang lain. So 3 problem ni clear. So effort saya petang ini, saya akan cuba nak selesaikan 3 masalah ini dan saya tahu satu talk ini takkan selesaikan semua, tapi kita boleh buka jalan untuk nampak ke mana lepas ni nak tuju supaya perlahan-lahan sama-sama kita rasa dirinya self-worth lebih tinggi, tidak lagi rasa lonely dan lebih optimis melihat masa depan. Boleh? So far jelas? So far boleh follow? Dan saya plan saya tak nak lebih daripada 30 minit supaya kita ada masa ambil soal jawab, boleh tanya apa saja. Ask me anything and I will try to help you. So I'm here. Saya di sini bukan nak datang sebagai penceramah. Saya datang ni macam abang-abang. Walaupun sebaya, anggap je saya macam abang-abang yang cuba nak bantu. Saya tak ada langsung rasa nak judge. Saya sebenarnya rasa tadi sebenarnya waktu duduk di khutbah Jumaat tu, saya termenung tu, saya sedih sebenarnya. Saya sedih. Kesiannya generasi muda-muda hari ini yang teruji dengan cabaran yang macam-macam dan terpaksa harungi itu dengan rasa lonely. Sebab waktu saya dulu, saya sempat menjadi orang muda, walaupun kita sebaya, saya sempat jadi orang muda, zamannya tak ada lagi social media ni. So bila rasa lonely, sebenarnya tak sempat nak rasa lonely. Sebab memang kalau nak jumpa kawan, kena pergi ketuk pintu bilik dia. Lepas tu tak boleh nak check apa-apa, tak ada benda nak check dekat phone. Phone tu hanya boleh baling anjing. Nokia 3310. Game paling canggih tu ular tu. Itu pun dah makan banyak, dah penuh skrin tu. Tak boleh nak belok dah. Itu zaman itu. So tak sempat sangat nak rasa lonely tu.
Tapi hari ini adalah epidemik yang berlaku bukan hanya dalam kalangan orang remaja, bukan dalam kalangan orang tua, tapi anak-anak kecil pun membesar rasa lonely hari ini. Okay, so kita selesaikan persoalan yang pertama dulu. Kita ada rakan-rakan yang beragama Islam, ada rakan-rakan yang of other faith. Kita raikan semua dan saya nak semua dapat hayati. Ini ada satu kisah. Kisah ini dikongsi oleh beberapa agama, iaitu kisah bagaimana manusia diciptakan dari awal. Cuma ada naratif-naratif yang berbeza. Yang saya kongsikan ni adalah naratif daripada Quran yang cerita waktu ayah kita yang pertama, siapa? Adam AS diciptakan. Adam AS diciptakan dengan campuran tanah yang pelbagai warna. Pelbagai apa? Bukan warna putih je, pelbagai warna dan teksturnya pelbagai. Ada yang keras, ada yang halus, ada yang lembut dan dicampurkan dengan air, dibuat dengan tanah liat sehingga jasad tubuhnya siap. So sekarang saya nak fokus dulu perkataan. Kita semua ni ada 3 elemen dalam badan kita ni. Satu, physical being kita ni, jasad ni. Ni daripada apa? Tanah. Satu, kalau kita balik masuk dalam tanah kan? Mic ni daripada tanah ke? Nampaknya syaitan cuba mengganggu mic ni. So diciptakan daripada elemen tanah. Sebab tu bila kita mati, dia decompose masuk balik dalam tanah. Dan perhatikan, physiological need kita semuanya daripada tanah sebenarnya. Sayur-sayuran tumbuh di tanah. Haiwan-haiwan yang kita makan tu, dia makan apa? Benda yang datang daripada tanah. Sebenarnya kalau kita tengok kitaran tu, semuanya berbalik kepada tanah dan air. So itu adalah kita punya. Sebab tu nanti kita akan sebut salah satu ubat paling mujarab hidup rasa tak lonely dan tak rasa hampa, sebenarnya semakin kita dekat dengan nature, dengan tanah, dengan pokok, dengan air, naturally we will feel better. Sebab tu ada kajian-kajian hari ni, orang kalau mengalami depression, kita ada ubat-ubat yang boleh diberi, betul? Tapi ada ramai orang buat kajian, bahkan kami di Arba Foundation ni sedang bangunkan satu projek baru untuk kanak-kanak autism dalam kalangan B40 yang tak berkemampuan, nak buat gardening and pet therapy, duduk dengan haiwan, duduk dengan tanaman. Dan ada kajian-kajian yang tunjuk, mereka ambil orang-orang yang struggle dengan emosi yang negatif ni, letakkan dia dengan lembu, dengan kambing, di kebun dan di ladang, duduk di kampung, dalam tempoh yang sangat sekejap, dia rasa macam, life okay lah. Life is not that bad. Dia tak rasa macam, tak adalah negatif sangat. Okay. Sebab interaksi dengan tanah. Tapi selepas Adam AS diciptakan daripada tanah tu, dia hidup tak lagi? Dia tak hidup lagi. Dia adalah satu jasad. Kalau kita pergi tengok jenazah, korang kerja makmal banyak melibatkan jenazah kan? Buat postmortem? Tak. Keluarkan sel, keluarkan apa-apa, tak ada. Jasad tu tak hidup sebab apa? Betul, sebab dia mati. Saya tahu sebab dia mati. Terima kasih, jawapan yang sangat baik. Kenapa dia mati? Tiada roh. Tiada apa? Soul. Soul. Tak ada roh. Sampai sekarang manusia tak boleh nak discover dan explain dengan jelas roh ni apa sebenarnya. Dia pergi mana bila kita mati? Bila kita tidur pun dia pergi mana? Kenapa kita ada mimpi-mimpi yang kita alami? Masa mimpi tu kat alam apa? Itu benda-benda yang dicari. So cerita ni, kisah dalam Quran ni, Allah cerita waktu Adam dah siap jasadnya, ada satu lagi being, satu lagi pihak, satu lagi spesies, dia rasa iri hati. Perhatikan dalam komen-komen yang diisi dalam borang tu, ramai yang tanya soalan, macam mana nak lawan rasa iri hati dengan orang lain? So perhatikan, every story is related. Every story is related. So iblis ni, dia datang, dia masuk dalam tubuh Adam yang kosong tu, dan dia kata, ini ciptaan yang lemah. Kalau aku diberikan kuasa ke atas dia, aku akan sesatkan dia. Dan kalau aku dijadikan lemah dan dia berkuasa ke atas aku akan lawan dia. Dia isytiharkan permusuhan kepada Adam dan kita semua ni. Kita ni semua anak-anak siapa tadi? Adam dan Hawa kan? Alaihissalam. Kita semua anak-anak kepada Adam dan Hawa. Pengisytiharan permusuhan dan benci ini bermula sejak day one. Kemudian baru Allah masukkan, tiupkan roh ke dalam apa? Jasad tu. Bila roh ditiupkan, dia baru hidup. Dan roh ni pun ada makanan dia. Makanan dia apa?
Kemenyan? Makanan dia apa? Makanan dia adalah perkara-perkara yang melibatkan kerohanian. Apa tadi? Zikir-zikir, ayat-ayat suci, wahyu yang datang daripada Allah yang ciptakan roh tu. So soul tu connect balik. Sebab tu orang manusia, walaupun dia cakap Tuhan tak wujud, jauh dalam hati dia, contoh di tengah naik flight, tiba-tiba flight tu nak terhempas, dia akan cakap apa? Oh God, oh Tuhan, kau ada somewhere, tolong aku. Sebab apa? Dia built-in feature. Dia memang built-in. Dia memang ada wifi tu kena connect. Kalau tak boleh. Tak boleh serve. So manusia kat dunia ni masing-masing mencari connection tu. So kita ada yang beragama Islam, connection tu datang daripada Quran, dan ada kepercayaan-kepercayaan agama lain ni, mereka cuba nak menafsirkan apa connection roh ni, soul ni dengan yang ciptakan. Dan yang ketiga elemen yang special diberikan kepada kita, immediately membezakan kita daripada haiwan, adalah akal, intellectual. Binatang pun ada otak kan? Tapi kita ada apa? Akal. Akal ni adalah intellectual capacity. Nak bagi contoh mudah, kucing ada otak, tapi kucing sejak 100 tahun yang dulu, itu je lah cara dia bercakap, mengiau. Pernah jumpa kucing buat sesi ceramah? Perbincangan, minum petang, tak ada. Tapi manusia, pelbagai budaya, kita ada pelbagai bahasa, lidah yang sama dengan kebolehan intelektual, boleh berkembang menjadi ilmu, boleh jadi macam-macam. So itu capacity yang ada kepada anak-anak Adam. So apa tadi 3 perkara? Jasad, roh, akal. Okay, ingat 3 benda ni Saya kena pendekkan cerita ni sebab kita janji berapa minit tadi? 30 minit. Bila selesai semua, siap Adam AS, Adam AS from day one diciptakan bukan untuk duduk di syurga. Announcement yang dibuat tu memang dicipta untuk datang ke neraka. Ya Allah, datang ke bumi. Rasa bumi macam neraka lah. Ya, sabar. Tenang. Kita diciptakan untuk datang ke bumi. Tapi Allah nak bagi rehearsal kerana datang ke bumi ni, ini bukan tempat forever. Tak ada siapa pun pernah survive hidup selama-lamanya. Everybody dies. Tak ada agama, tak ada mana etnik, mana intellectual background yang boleh claim manusia boleh hidup selamanya. Ada orang cuba cipta ubat untuk hidup selamanya. Dia makan ubat tu, dia mati. So nak tunjukkan memang tak possible. Confirm kita akan mati. Tetapi ada perbezaan naratif. Ada kepercayaan yang sangka kita datang ke dunia ini kerana dihukum. Sebab Adam dan Hawa alaihissalam telah buat salah. Itu naratif bukan daripada Al-Quran. Kita memang diciptakan untuk datang ke bumi. Tapi duduk di syurga itu adalah rehearsal. Untuk kenal, bayangkan kalau kita rasa self-worth kita jatuh, rendah, malu dengan benda-benda salah yang kita buat. Aib-aib yang kalau Tuhan singkap ni kita takkan keluar rumah. Bayangkan Adam ni dah pernah nampak iblis, dah pernah nampak malaikat, dah duduk dalam syurga, dah bagi tahu jangan makan daripada pokok ni, and still tersilap. Sebab cerita tu bukan nak bagi tahu manusia tak akan buat silap. Manusia confirm akan buat silap. Kalau hari ni ada siapa-siapa fikir nak jadi manusia yang tak buat silap, you are in a wrong place. In a wrong body. Hanya malaikat yang boleh begitu. Hanya angels yang boleh begitu. Manusia by definition kita akan buat salah. Tapi cerita tu adalah bukan soal buat salah. Apa nak buat kalau kamu buat salah? That's the whole story. Bila tergelincir, dan ada satu episod penting tentang self-worth ni yang saya akan kaitkan dan kita akan move on. Bila disuruh sujud kepada Adam, semua penduduk langit sujud kecuali Iblis. Dia tak nak sujud. Tuhan tanya, kenapa tak nak sujud? Dia jawab apa? Someone is siapa? Aku lagi baik daripada Adam. Sebab apa? Dia kata apa? Aku diciptakan daripada Dia diciptakan daripada Okey, apa benda yang Iblis tak cakap? Kita hanya diciptakan daripada tanah ke? No, kita ada banyak lagi elemen lain kan? Tapi dia akan buat kita obses dengan elemen tanah kita je. So bila fikir hanya elemen tanah, tengok cermin, kenapa hidung aku sengit?
Kenapa bibir aku tebal? Kenapa kalau kulit aku macam ni? Kenapa bila rambut kerinting? Kenapa rambut aku kerinting? Kalau rambut lurus, kenapa rambut aku lurus? Kenapa jerawat tumbuh dekat sini? Kenapa aku tak tinggi? Kenapa aku rendah? Kenapa? Itu semua apa? Itu semua apa? Elemen manusia, nilai dia bukan pada elemen jasad tu. Nilai dia pada hati dia. Cuba ingat sekarang, saya tahu ramai yang lonely, tak ada kawan rapat. Tapi kalau bayangkan kita ada satu orang kawan yang kalau kita duduk dengan dia kita rasa selamat, kita boleh cerita apa sahaja. Kita pilih duduk dengan dia sebab dia cantik ke sebab dia baik? Kita pilih duduk dengan dia sebab muka dia hidung mancung ke sebab dia kalau mendengar dia tak judge? Sebenarnya fitrah kita tahu nilai seseorang itu bukan pada luaran tapi pada dalaman. Tapi iblis buat apa? Dia akan buat kita obses. Dia akan buat kita obses dengan elemen luaran supaya kita lupa tentang elemen dalaman. Itu perangkap yang pertama. So bila Allah suruh dia sujud, dia tak nak sujud. Dia cuba nak pakai hujah, ini hanya daripada tanah lah, aku daripada api. I'm better. Hari ni kita duduk dalam social media, hari-hari kita compare dengan orang. Kita compare tu sebenarnya kita compare apa? Kita compare elemen-elemen tanah, material, apa lagi? Kecantikan, kehidupan dia, kan? Bila duduk kat social media ni, kalau kita tengah happy pun, bila kita tengok orang lain ada benda lain yang kita tak ada, kita rasa apa? Entah, kita tak ada. My life is empty, boring. Situ point nombor 1. Ada satu lagi sikit dekat point nombor 1 ni. Ketika iblis dihalau keluar, dia hanya challenge bagi tahu satu benda je dekat Tuhan. Bagi aku masa, aku akan buktikan dengan kau, anak-anak Adam ni, mereka tidak akan bersyukur. Mission dia apa? Untuk buat kita tidak bersyukur. Bersyukur ni apa? Bersyukur ni nikmat tu banyak. Tapi kita pejam mata, tak nak tengok nikmat tu, kita tengok apa yang kita tak ada je. Hari-hari bangun pagi sampai tidur, fikir apa yang kita tak ada. Kita tak fikir apa yang kita ada. Sebab tu kalau kita solat, setiap kali start solat kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Because for us, spiritual dia at all time syukur. Kalau kita berani dan belajar bersyukur, dalam keadaan paling susah pun, orang di luar akan nampak kita derita, tapi kita sebenarnya kat dalam kompos, tenang. Sebab kita pilih untuk melihat benda yang baik. Ramai saya tahu ada macam-macam tulisan tadi daripada kecil, ditinggalkan ayah. Ada yang go through childhood, dibanding-bandingkan dengan adik-beradik. Always, never enough. Benda-benda tu kita boleh kontrol. Kita boleh buat apa-apa yang kita boleh tukar hati mak ayah kita, atau tukar hati, atau tukar sejarah yang dah berjalan. Tak boleh. Walaupun saya sebut ni, walaupun kita kata mana yang baiknya tak nampak pun. Bila susah nak nampak yang baik tu sebab syaitan dah banyak sangat bagi advice. Sampai kita tak nampak kelabu dah. Mana yang baik ni? Sebab tu kalau tengok prosedur orang-orang yang mengalami masalah kesihatan mental, salah satu protokol yang terawal adalah gratitude journal. Dia akan ada satu buku atau dia letak satu balang, ada sticky notes. Protokol dia adalah kaunselor akan bagi tahu setiap hari sebelum tidur, tulis satu benda yang kamu berterima kasih. Kamu bersyukur, masukkan dalam balang tu. Setiap hari dia buat, pada hari dia down atau dia relapse atau dia rasa macam crushing, dia akan pergi buka dan baca. Dia ingatkan balik benda-benda yang happy dan baik dalam hidup dia. So ingat, every time rasa orang lain ada lebih, orang lain better, I'm always unworthy, fokus kepada apa? Benda yang ada baik dalam hidup kita dan connect balik roh tu. Jangan bagi roh tu tergantung. Macam jadi hantu pula dah, pocong . Jangan bagi roh tergantung, tak tahu nak bergayut di mana. Balik kepada Tuhan. Bila dia connect, wifi tu connected, waktu susah pun dia akan tenang. Sebab memang kita tak dijanjikan datang ke dunia hidup senang. Ini kan tempat ujian kan? Ada tak waktu kita kelas belajar, bila exam, kita punya lecturer bagi tahu, penyelaras kita bagi tahu,
Exam ni kami takkan uji apa-apa. Kamu hadir je exam, kamu semua lulus. Ada? Tadi kamu akan diuji. Bila naik tahun, ujian dia makin susah ke makin senang? So, bila makin susah, sebenarnya apa jadi kepada kedudukan kita ni? Semakin tinggi. So, ujian tu datang sebenarnya, first, untuk test. Yang kedua, setiap test yang kita ada ni, sekarang ni ramai tak rasa ujian dia terlalu berat, tak boleh nak hadap. Ada tadi, penat, I dah enough, saya rasa saya nak tamatkan hayat saya. Those kind of words semua ada. May Allah help you, moga urusan itu dipermudahkan. Tapi saya bagi satu golden rule. Tuhan bagi tahu, I will never test. Aku takkan uji siapa pun lebih daripada kemampuan dia. So the moment you are chosen untuk sit for the exam, Tuhan tahu you will pass the exam. If you do it properly. Sebab bukan soal kamu tak mampu, kamu mampu. Kamu memilih untuk teruskan ataupun tidak, itu saja. If you go through, you will pass. Dan senang je. Cuba fikir semua ujian-ujian yang kita pernah lalui sebelum ni, waktu kita hadap tu kita rasa tak boleh lepas. Kita dah lepas tak? Kita dah lepas dah. So don't worry. Okay? Don't worry. Nombor dua. Nombor dua. Okay? Sekarang berapa? Oh, 3.5 dah. Okay. Tak ada masa sikit lagi. Apa masalah nombor 2 tadi? Siapa-siapa boleh ingatkan saya? Loneliness, kan? Loneliness. Kesunyian, kesepian. Kita start bayangkan dulu. Pernah tak tengok tempat orang-orang tua? Rumah-rumah orang tua? Apa image yang terbayang bila sebut rumah-rumah orang tua? Sedih. Lagi? Apa yang buat rasa sedih tu? Fikir mak ayah. Kalau berada di kerusi roda itu atau berada di katil itu, rasa-rasa apa yang bermain di fikiran orang-orang tua yang tinggal kat tempat tu? Rindu. Lagi? Betul. Lagi? Kecewa. Lagi? Mengantuk. Kisah hidup, dia flashback. Kalau ada satu benda yang dia nak sangat, dia sebenarnya nak apa? Dia nak orang datang dan jaga dia. Orang datang dan duduk dengan dia. Kami di Al-Bara Foundation ni ada klinik-klinik kesihatan yang hubungi. Selalunya ada kes-kes yang melibatkan bantuan. Tapi sekarang ni ada kes, Assalamualaikum Ustaz, kita ada situasi ni, ada orang tua ni, duit dia ada, simpanan kita bilik dia ada apa semua. Tapi dia tak ada siapa-siapa nak bercakap dengan dia. Dia duduk setiap hari sorang-sorang daripada pagi sampai malam. Siapa pun tak ada orang nak bercakap dengan dia. Manusia ni kalau salah satu bentuk torture yang paling berat dalam penjara, tahu tak? Apa torture yang paling berat kat penjara? Ada penjara duduk dengan kawan-kawan kan? Dia ada satu sel yang kena lalu 3-4 pintu dan dia akan duduk sorang-sorang. Solitary confinement. Dia dikurung seorang diri. Dia tak akan dengar siapa-siapa cakap dengan dia dan dia tidak boleh bercakap dengan siapa-siapa. Oh, that's a real torture. Dan selalunya orang akan jadi gila. Antara orang yang pernah didera macam ni adalah Nelson Mandela. Dia dikurung dalam sel seorang diri di sebuah pulau supaya dia tak boleh lari selama 27 tahun. 27 tahun solitary confinement. Dikurung. Dan ada banyak lagi kisah-kisah kita boleh lihat. Dan satu-satunya talian hayat mereka bergantung dan boleh lepas situasi itu adalah kerana kerohanian dia. Kerana kepercayaan dan keyakinan tu dia boleh lepas. Kalau tak, orang gila dan mati. Dalam situasi hari ini, kita sepatutnya kena tanya soalan. Kenapa pernah tak dunia se-connected hari ini? Kita boleh call anybody dan boleh nampak muka dia dalam beberapa saat. Kita tekan, seolah-olah kita bercakap dengan dia kan. Kita boleh text message. Bayangkan 30 tahun dulu, kalau keluar daripada kampung, pergi masuk ILKM ni, dia kena tulis surat. Surat tu akan ambil masa 3-4 hari sampai dekat sana. Nak tunggu reply tu lagi 3-4 hari. Tapi waktu tu, orang tak suffer loneliness. Kita boleh text. Anytime boleh text kan? Anytime boleh video call. Tapi lonely. Dia ada paradox. Tahu paradox? Paradox ni irony. Macam dia bertembung. Patutnya dah connected. Patutnya lebih rasa terisi. Tapi dia terasing, terpisah.
Sebab kita tak design kita punya diri ni untuk sentiasa berhubung dengan teknologi. Kita memang kena jumpa orang, nampak memek muka orang, boleh pegang tangan orang. Sebab tu situasi macam, susah nak bagi contoh yang mudah nak faham ni. Contoh PJJ, orang berkahwin jarak jauh. Susah sebab dia tak boleh nak invest dekat real relationship. So salah satu benda yang turut menyumbang kepada self-worth dan rasa lonely tu adalah, siapa kat sini yang tak ada social media? Very rare, okay? Siapa yang kat sini buka social media setiap hari? Semua orang. Siapa yang dia check naturally bila-bila rasa dia nak check? Semua orang lah basically. Contoh, saya terbalikkan soalan tu. Siapa yang sanggup go through satu eksperimen, dia cut off 1 bulan, langsung tak tengok TikTok, langsung tak tengok Instagram, langsung tak tengok Facebook. Ada ke Facebook? Orang pakai lagi ke Facebook? Facebook ni zaman dulu ada satu apps. Threads, X, apa lagi? Macam-macam lagi kan? Kita sangka bila kita ke disconnect, kita akan rasa lonely lagi lah. Tapi ramai yang bila dia cuba, loneliness tu hilang. Sebab dia bagi impression, kononnya kita connected, tapi actually kita habis energy dan kita always comparing dan kita rasa, hari ni, dalam borang tu ramai yang tulis, saya rasa orang fikir buruk tentang saya. Generally, bila jumpa orang, dia mesti fikir aku ni macam ni. Dan negatif dia punya. Dari mana datang rasa negatif tu? Okay, diri sendiri rasa, memanglah dari diri sendiri rasa negatif. Tapi kenapa tak rasa orang fikir positif tentang kita? Sebab suasana dalam social media tu positif ke negatif? Negatif. Semuanya negatif. Orang berkahwin, bercerai, selebriti, berantakan. Toxic. Ada yang tulis, saya tak nak kahwin. Saya tengok orang yang kahwin semua derita lebih teruk daripada saya. Sebab dia hanya baca cerita orang kahwin yang berantakan. Itu yang dinovelkan, yang didramakan, yang dijadikan sensasi. Yang mana sebenarnya 1% je. 99% okey. Tapi kita tak tengok yang 99% tu. Ada makcik-makcik yang dah 20-30 tahun kahwin, duk sweet-sweet dekat Facebook, dekat TikTok. Tak ada kan? Saya bagi satu rule. Might be offending, tapi let's think about it. Orang yang selalu cuba nak tunjukkan dia happy, dia bahagia di social media, sebenarnya suffer insecurity. Dia rasa insecure. Dia perlukan validation daripada orang. Makin dia post, dia sebenarnya macam mana lagi nak tunjuk sebenarnya aku bahagia. Sebenarnya dia tak bahagia. Dan kita pula, salah satu soalan dalam borang tu juga, kenapa semua orang hidup dia okey, hidup saya je susah? Hai, siapa bagi tahu awak semua orang hidup okey? Sebab bila tengok yang cantik-cantik, yang indah-indah, kita rasa semua orang okey, kita je yang tak okey. Itu juga bahana sebab kita duduk dalam tu, kita rasa macam tu. Sebenarnya tak ada satu soul pun, tak ada satu orang pun dalam ni yang tak ada masalah. Semua orang ada masalah dan dirasa masalah dia paling besar sebenarnya. Dan kalau kita dengar masalah-masalah orang lain ni, kita tak nak tukar pun masalah tu dengan dia orang. Kata, ya itulah kita buat lah, kau simpan lah masalah tu. Aku ni masalah okey. Sebab tu dalam agama dan juga kehidupan daripada nasihat orang-orang tua, selalu tengok orang yang lagi susah. Bila selalu tengok orang susah, kita akan rasa lebih bersyukur. Orang yang susah tu pun akan tengok lagi orang yang susah dan dia akan bersyukur. So loneliness ni salah satu rule of thumb, kalau boleh minimizekan seminimum mungkin berada di social media. Banyakkan berada di luar, keluar dengan kawan-kawan, cuba start rutin jogging, bagus. Tapi jogging jangan sambil live. Start rutin, ada hours kita go offline. Contoh hari ni, sekarang pukul apa? 3.42.
Contoh, lepas solat isyak pukul 8.30, kita start. Lepas 8.30, aku offline. Aku akan buka balik internet esok pagi 8.30. Cuba berpuasa daripada ni, hanya dalam masa 3-4 hari, you will see the difference. Dia akan rasa macam, mula-mula akan rasa detox sikit. Dia akan rasa, macam ni, dunia tengah berubah ni, aku tak tahu apa-apa ni. Tak, sebenarnya tak ada. Tak boleh Ustaz, nanti malam ada emergency call. Selama ni ada orang buat emergency call ke? Kalau emergency orang akan call, people will get to you, don't worry. Kalau emergency, awak pasti akan boleh dihubungi. Dia ada FOMO, fear of missing out. Nak kena lawan tu dulu. Fear of missing out. Buat benda-benda lain yang tidak connected to internet and you will feel good. Belilah novel ke, belilah buku ke, or at least just watch movie. It's okay. Don't be on social media, at least just, hari ni orang watch movie pun tak boleh kan? 1 jam, belum 1 jam, 10 minit dah. Kat wayang sekarang ni, stres. Orang nak tengok cerita, tapi cahaya banyak. Sambil tengok movie, sambil main phone. Come on lah, movie pun tak boleh nak enjoy. Sebab terlalu FOMO. Kalau saya suka tengok filem-filem Tamil, 2 jam, 3 jam. 3 jam tu dunia boleh bertukar empire kalau tak check social media tu. Tapi enjoy just 3 hours. Disconnect and enjoy. Belajar untuk berpuasa daripada online and social media and always being connected. So kita dah dapat sikit jawapan. Dia kena banyak lagi buat tu. Kena keluar, selalu berada di nature, pergi join dengan kawan-kawan, pergi lepak dekat mamak, pergi lepak makan kedai. Jangan bawa phone, letak phone kat bawah. Selalu tak nampak orang dating tapi dua-dua tengok phone. Dua-dua post gambar tengah dating. Sebenarnya tak dating pun. Sebenarnya tak ada bersembang pun. Dia post gambar makan, yang ni pun post gambar makan. Orang kata sweetnya. Tapi sebenarnya dia orang sour. Masam. Pahit. Tengik. Okay, last kali. Tadi apa last kali? First, self-worth. Nombor 2, loneliness. Nombor 3? Akal. Masalah. Yes, anxiety. Rasa risau sangat tentang masa depan. Original state kita diciptakan ni, memang kita ada kerisauan. Kita memang sentiasa akan risau. Tapi jangan bagi kerisauan tu melampaui batas. Salah satu cara untuk berfikir positif ke depan adalah, yang ini memang kena faith, kena percaya. Kita kata apa, Tuhan tak akan uji kita lebih daripada kita mampuan. Dan every time kita go through kemampuan tu kita lepas, kita akan get to a better place. Kita akan get to a better place. So ada satu rule. Kita sebut rule ni, and then kita habis, kita boleh Q&A, alright? Allah kata, Ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hamba-hambaku kepada aku. Kalau mereka bersangka baik kepada aku, mereka akan lihat yang baik-baik ke depan. Kalau mereka bersangka buruk dengan aku, mereka akan hadap benda-benda yang buruk. Bila kita bersangka baik, kita orang yang senyum walaupun tengah susah, kita akan attract orang-orang yang juga akan sama-sama dengan kita senyum waktu kita susah. Kita semua takkan boleh survive seorang-seorang pun. Dan dia adalah rotation. Ada hari bila kawan ni, ada satu benda Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, keyakinan kamu kepada Tuhan ni bergantung dengan siapa kawan baik kamu. Maka perhatikan dengan siapa kamu berkawan baik. Apa maksud hadis tu? Maksud hadis tu, kalau kita duduk dengan kawan yang kata, hidup kau ni teruk. Aku dah tengok dah macam kau banyak kali. Lepas ni lagi teruk hidup kau. Kita dengar macam tu, kita wish. Toxic kan? Toxic. Jangan jadi orang yang toksik dan jangan berkawan dengan orang yang sentiasa negatif. Saya tak nak tuju kat siapa-siapa, tapi kita semua bila sebut, cuba bayangkan satu muka. Kalau jumpa dia ni mesti negatif. Semua bayangkan muka siapa? Ada yang bayangkan muka saya ke? Kita ada je kan bila sebut tu. Okey, orang-orang tu jauhkan sikit. Cari orang-orang yang dia pun tak adalah kuat mana, tapi ada waktu di tengah up, dia positif, kita tengah down, dia akan tarik kita. Kemudian roda tu akan berputar.
Nanti dia akan down. Waktu dia down, kita akan up sikit, kita tolong tarik dia. Itu fungsi sahabat. Sahabat bukan hanya untuk wifi. Sahabat bukan hanya untuk tag kat stories. Sahabat ni untuk waktu paling susah dan juga waktu senang. Sebab waktu senang boleh hilang arah tak? Boleh. Kawan yang baik akan ingatkan, jangan hilang arah. Syukur. Roda ni akan terus berputar. So movement of life ni, bila roda berputar, kita akan sentiasa up ke? Kita akan sentiasa down ke? Kita akan up and down, up and down. Enjoy the ride. Kita hanya boleh enjoy the ride tu kalau ada kawan yang join the ride and enjoy together. Doa dapat pasangan yang sama macam tu juga, boleh enjoy the ride better. Amin paling kuat kat sini, yang ni tak ada amin. Depressed. Okay, sabar. Okay, so create environment tersebut, sama-sama kawan. Sebab tu Nabi sebut satu hal, Nabi kata Nabi suka perkataan yang positif. Perkataan yang positif ni, sometimes it's just a word. You can kill someone just with words. Kamu boleh bunuh seseorang semangatnya hanya dengan perkataan. Saya rasa semua kita pernah ada experience tu. Dan kita juga boleh bagi harapan yang panjang kepada orang hanya dengan satu perkataan. Saya yakin ramai daripada kita mungkin dah lama tak dengar satu orang datang puji kita dengan ikhlas. Especially saya tahu budak lelaki lagi ramai yang most of men, kebanyakan lelaki hanya dapat pujian selepas mereka mati. Waktu dia hidup, orang maki hamun. Bila dia mati, anak yang baik. Dan ramai orang perempuan, especially perempuan membesar, tak pernah dapat pujian daripada ayah atau ahli keluarga lelaki yang lain. So, bila datang lelaki stranger, dia puji je sikit, mata pun berpinar. Sebab tu orang lelaki ni tahu, these guys are hunters. Including me, I'm a hunter as well. Diorang tahu exactly nak guna perkataan apa untuk pukau. Diorang simpan je kad tu. So kalau kat sini insecure, mudah tak terperangkap? Mudah terperangkap. So most of us tak pernah dengar. So kalau dah tak ada option tu, kita sama-sama kita saling sebut perkataan yang baik. Dan saya end dengan ni, especially untuk budak lelaki. Kalaupun korang tak mengaku, kalau saya tanya budak lelaki ni, boleh tak recall bila last someone puji, diorang boleh recall. Someone pernah sekali tu sebut, nampak segak . Sebab dia tak pernah dengar langsung, dia akan, ada orang pernah cakap aku segak. Someone pernah kata, ni boleh jadi orang besar. Ni pandai. Sebab most of the time kawan kata apa? Kepala bongok, kepala otak. Itu yang setiap hari zikir. Sekali-sekala orang cakap benda yang baik, dan sebab tu nanti dah kahwin, dia ada senjata perkataan yang boleh pukau tu kan. Nanti dah kahwin, kalau suami susah nak dengar cakap, jangan bagi arahan, bagi pujian. Sebab dia orang tak pernah dengar. Dan tak cukup dengar. Okay? Conclusionnya apa? Conclusionnya, kita semua dapat energi, dapat tenaga untuk teruskan hidup, harung benda yang susah, apabila ada orang bagi tahu, you are good enough. Keep going. Itu je yang kita nak dengar. Itu yang juga kita bila solat, bila baca Quran, bila kita cuba baca terjemahan, sebenarnya Quran, itu yang Allah akan sebut berulang-ulang kali. Aku sediakan syurga untuk engkau kuat, orang dulu dah pernah lalu, you can go through this, again and again and again. Itulah dia energy yang kita kena spread. Dan berapa tahun kat sini? 3 tahun. Ni tahun, ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. 3 tahun is very, very short. Korang belum start berkerjaya kan? Nak cari teman sejati, paling baik
waktu di sekolah sebab tak ada kepentingan. Second paling baik dekat college ni. Nanti di zaman kerja lagi susah nak dapat kawan yang sejati. So invest your time kat sini, bukan hanya belajar tapi build relationship. Bina persahabatan tanpa kepentingan. Sebab nanti waktu zaman kerja, orang kawan mungkin sebab kita ada jawatan, orang kawan mungkin sebab kita ni orang duduk dekat approval board. Orang ada kepentingan yang mereka akan cari. So sekarang ni waktu untuk bina memori tu, pergi travel. Travel ni bila sebut travel je rasa tak ada duit kan. Jangan travel macam nak pergi influencer pergi travel tu. Travel ni daripada sini pergi Hulu Langat pun travel. Pergi sungai, duduk 3-4 jam, sembang, mandi manda, balik. Itu semua memori yang korang ingat. Korang takkan ingat memori jawab exam. Tak ada siapa akan ingat lepas exam bincang, itulah memori kenangan terindah di ILKMM. Tak ada. Siapa pun takkan ingat. Yang akan ingat tu Allah. Saya sekarang walaupun kita sebaya, saya bila ingat balik kenangan dengan kawan-kawan, even saya baru ni ada kawan yang meninggal dan saya masih grieving, adalah bila saya rasa, oh, ada certain moment dia pernah cakap macam ni tapi aku tak pernah cakap terima kasih kat dia. Ada waktu dia tengah susah, aku tak pernah pun nak sebut. Kadang-kadang kita miss those moments dan kita akan menyesal. Dan menyesal tu dah tak boleh nak buat apa-apa. So don't regret, do it now. The best time was before, now is the second best time. Sekarang adalah waktu untuk invest the time dan bina kehidupan. Jangan tengok dunia luar, jangan compare, hanya bersaing dengan diri sendiri yang semalam. Don't bother. Jangan bother tentang orang lain ada kat mana, dia capai apa, harta dia banyak mana. Waste of energy. Okay? Waste of energy. Okay, tepat 3.50, kita dah terlebih masa daripada kita janji. So kita ada masa lebih kurang 10 minit mungkin, atau ada masa tambahan akan diberikan. Boleh tanya apa-apa soalan. So macam mana saya nak hilangkan perasaan negatif tu, and then berkat salah satu kita punya sifat yang boleh membuat kita tu menjadi seorang yang berjaya dari itu. Okay, betul. Terima kasih Nabil. Kita memang takkan dalam keadaan sentiasa positif. Impossible. Kita hanya boleh appreciate positif tu kalau kita pernah go through negatif. So negative feeling is okay. Memang okay. Marah, sedih, kecewa. Bayangkan seorang Nabi pun macam Nabi Yaakob, kehilangan Nabi Yusuf, dia sedih tak? Sedih sampai buta mata. Lemah iman ke? Tak, sedih bukan lemah iman. Sedih itu lumrah manusia sebagai human. So waktu sedih, macam tadi kita perlukan kawan-kawan yang ada waktu kita rasa negatif untuk bagi sikit positive push. Kan? Saya tadi on the way ni, saya tengah drive ni, saya baru dapat berita salah seorang kawan saya kat sekolah accident dan critical dekat hospital Serdang, dan doktor buat scan, pendarahan otak dia sangat teruk dan sekarang dia akan dipindahkan ke hospital Putrajaya. Dan saya tengah fikir nak bagi kata-kata positif apa. Sebab suasananya mestilah negatif. Sedih, ada isteri, ada anak, masih muda. So life will hit you. Memang insiden hidup akan datang dan kita akan go through negative feeling. Kita go through tu, syarat dia jangan sampai putus asa dengan Tuhan. Tu je. Nak nangis, nak grieving, bagi masa. Sebab kita human being, kita bukan robot, kita boleh reset system, no more sadness. Takkan tak boleh. Kita manusia, kita akan ambil masa dan cuma sepanjang proses itu, sebab Nabi Muhammad pernah satu hari kematian anaknya Ibrahim. Nabi menangis. Ada sahabat tanya, wahai Rasulullah, engkau pun menangis? Kan, adakah orang lagi tinggi iman daripada Nabi? Tak ada, yang paling tinggi. Dia kata, ya, sebab ini rahmat, kasih sayang daripada perasaan. Dan kita takkan sebut perkataan yang Tuhan marah. Maksudnya jangan salahkan Tuhan, jangan putus asa dengan Tuhan. Itu jangan. Lalui waktu yang susah tu dengan sokongan kawan-kawan. Tak apa, ada orang kematian orang tersayang, ada orang kehilangan benda yang dia simpan baik sebelum ni, rosak contohnya. Tak kena, alah laptop rosak pun nak nangis. Kamu tak tahu berapa susah dia nak dapatkan benda tu. Ada banyak, semua orang ada situasi berbeza-beza. So, up and down. Apa lagi satu soalan tadi? Okay, nak jadi orang berjaya ni, definition berjaya tu kena betul. Definition berjaya bukan orang paling banyak duit, bukan paling banyak nama, paling masyhur. Itu bukan definisi berjaya. Definisi berjaya adalah tadi tu. Selama mana roh dia
berada di tempat yang betul. Sebab kalau dia ada harta banyak tapi dia lupa Tuhan, berjaya tak? Tak berjaya. So berjaya tak berjaya itu pada kat mana hati kita berada waktu susah dan waktu senang. Ada orang, saya selalu masuk rumah orang miskin. Walaupun orang panggil saya ustaz, walaupun saya belajar agama sejak saya tadika sampai habis masters, saya mengajar di masjid dan sebagainya, tapi saya selalu jumpa orang yang hati dia betul-betul kuat imannya tu adalah orang miskin yang biasa, jadi tak pergi sekolah agama pun. Saya tengok tragedi dia tu, aduh macam mana nak hadap. Tapi dia akan kata, saya redha, Tuhan uji, saya okey. Saya terima ini sebagai takdir dan saya akan teruskan. Saya tak akan persoalkan Tuhan. Saya kata, wow. Ini tak boleh baca dekat 100 kitab pun. Ini mesti dilalui dan ini iman yang sebenar. So, keimanan itu, keyakinan itu tidak terguncang atau berganjak walaupun pada waktu sukar, itu berjaya. Itu berjaya. Adapun tak salah kita kerja dan kejar kejayaan dunia itu selama mana kejayaan dunia itu tidak buat kita lost. Saya lagi gembira kalau semua orang ada rumah besar, kereta EV, emas contohnya. Duit banyak, boleh keluarkan zakat, boleh tolong orang miskin yang ramai. Tapi kalau ada duit itu semua hilang kemanusiaan, ia tidak berjaya. Okey, kita ambil lagi soalan kalau ada. Assalamualaikum. Nama saya Suri dari Desa 2. Soalan saya macam ni. Kita selalu dengar tentang anak yang derhaka kepada ibu bapa. Tapi adakah ibu bapa juga boleh derhaka kepada anak? Bagaimana pula jika ibu bapa sering berkata buruk atau memanggil anak dengan panggilan yang tidak baik? Sedangkan doa ibu ataupun kata ibu itu dimakbulkan. Jika itu berlaku, adakah kesalahan terletak kepada anak atau kita yang gagal menjadi seorang anak? Terima kasih Saudari Suri, soalan yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat deep, sangat-sangat dalam. Kalau kita lihat dalam Quran, sebenarnya kita ada kisah para Nabi yang terpaksa menghadap mak ayah dia yang keji dia, hina dia, bahkan nak bunuh dia. Siapa yang boleh recall? Siapa Nabi yang pernah experience? Kita sebut nama Nabi ni setiap kali dalam solat. Nabi Ibrahim AS. Ayah dia nak rejam dia, ayah dia campakkan dia dalam api, ayah dia halau dia keluar. So, pernah tak orang lalui pengalaman tu? Nah, ada. Adakah Nabi Ibrahim bersalah? Tak bersalah. Kan? Dia yang disakiti oleh mak ayah dia. Betul, ya. Mak ayah kena, anak-anak kena taat dan tidak derhaka kepada anak. Tapi ada juga situasi ibu bapa yang menderhakai amanah anak itu. Sama ada secara verbal, secara lisan ataupun secara fizikal. Di pihak kita sebagai anak, kita tak boleh balas. Sebab tanggungjawab kita taat dan bersabar walaupun mereka menyakiti, cuma kita perlu membuat langkah-langkah supaya kita tidak terus disakiti. Mungkin menjarakkan diri atau ada proses-proses, dia dapatkan nasihat kaunselor yang akan assess situasi itu dengan tepat. Yang kedua, kita tidak dipertanggungjawabkan di atas perilaku mak ayah kita. Maksudnya kalau dia kutuk, dia keji, dia doa benda-benda yang buruk, Allah Maha Adil tak? Allah Maha Adil tak? Allah Maha Adil. Maksudnya Allah tidak akan zalimi sesiapa. Kalau seorang anak tu baik, didoakan, dia bersabar, tapi ibunya atau ayahnya terus keji. Logik tak Allah yang Maha Adil tu menzalimi anak tu dengan memakbulkan doa yang buruk tu? Tak logik. Tidak ada rahmat kasih sayang dan keadilan mengatasi rahmat kasih sayang dan keadilan Allah. Selama mana kita yakin itu, anggap ia sebagai ujian yang berat, kerana salah seorang Nabi yang ujian dia paling berat adalah Nabi Ibrahim. Dan salah satu ujian dia adalah mak ayah dia sendiri tak terima dia. Tapi dia kemudian bertukar dengan menjadi Nabi yang bukan hanya Nabi tapi digelar sebagai bapa para Nabi. Dia membesar dengan bapa yang abusive, tapi dia tak jadikan itu sebagai halangan untuk dia membesar dengan baik dan dia jadi ayah yang baik kepada anak-anaknya. Faham ke? Faham. So, rule number 1, jangan lawan. Hormat dan taat sejauh mana kita boleh. Lindungi diri daripada kesakitan ataupun mudarat.
Dan jangan bimbang, benda-benda yang buruk datang itu, Tuhan yang Maha Adil, Maha Kasih tidak akan bebankan kita dengan sesuatu yang kita tidak boleh kawal. Dan teruskan berdoa. Mohon kepada Allah SWT. Dan kadang-kadang ada situasi yang kita pun tak faham kenapa jadi macam tu. Kenapa maknya begitu, kenapa ayahnya begitu. Adakah dia ada pengalaman lampau yang dia tak pernah sempat selesaikan dan dia carry burden tu, carry that pain tu dan dilepaskan kepada anak dia yang tak bersalah tu. So situasi ni situasi yang normal, reality. Bukan hanya di sini, di mana-mana, di banyak tempat ramai orang yang berdepan dengan situasi ini. Okay? So mungkin itulah jawapan ringkas saya. Wallahualam. Harapnya menjawab. Ada lagi soalan? Makin berat soalan-soalannya. Okay. Ya, silakan. Kita pergi yang dekat dulu, kemudian kita pergi yang jawab, boleh ya? Okey. Kita cuba jauhkan diri kita daripada orang yang bawa vibe negatif pada diri kita. Tapi benda tu nampak salah pada orang lain. Maksudnya, dengan cara kita menjarakkan dan jauhkan diri daripada benda negatif, dia akan macam nampak salah bila kita buat benda tu. And itu satu. And then, bila kita contoh kita tahu orang tu berbuat jahat kepada kita, tapi kita macam tak hiraukan benda tu, kita dengar dia fitnah bukan-bukan pasal kita, sampai setahap kesabaran hilang dan kita mendoakan yang tidak baik untuk dia. Contohnya macam terdetik dalam kita, kita sabar tu macam semoga apa yang dikatakan tu berbalik kepada dia dan lebih teruk. Dan benda tu slow-slow terjadi kepada diri dia. Jadi adakah benda tu sangat salah untuk seorang berdoakan yang tidak baik ataupun sebaliknya, yang macam mana sebenarnya cara yang terbaik untuk atasi masalah itu? Soalan yang sangat-sangat baik. First, jawapan kepada soalan yang pertama tadi, nak tinggalkan negatif tu rasa macam kita yang buat salah. Umumnya kalau kita belajar sirah atau kita belajar kehidupan Nabi semua ni, pada waktu mereka hidup, benda yang mereka buat tu adalah meninggalkan negatif dan mereka dipersalahkan. Dalam situasi hari ini, kita dikelilingi benda-benda negatif. Siapa yang ambil tindakan untuk jauhkan diri daripada negatif, dia akan dilihat salah. So memang kena hadap perasaan tu, aku yang buat betul ni, tapi orang semua cakap aku yang salah. Terpaksa. Memang begitu. Bahkan ada hadis Nabi kata, orang yang berpegang dengan value yang baik ni, dengan tatanan dan ajaran agama ni, pada akhir zaman, dia akan jadi orang asing. Dia akan jadi macam alien, strange. Apa strange sangat kau ni? Sebab semua orang negatif, ataupun kebanyakannya negatif, bila dia nak buat benda baik, dia yang dilihat sebagai asing, sebagai jahat, sebagai salah, sebagai macam-macam lah. Kalau kita baca sejarah, semua orang yang membawa kebaikan dalam environment yang banyak negatif, dia akan dipersalahkan. So, terpaksa hadap. You have no option. Dan kita hanya boleh hadap tu dengan cari lagi stranger lain, alien lain yang ada. Kita buat perjanjian, kita sama-sama alien. Okay. Mari kita hadap dipersalahkan ni sama-sama. Soalan yang kedua, boleh tak selepas bersabar sampai satu point dah tak boleh sabar nak doakan keburukan kepada orang lain? Prinsip asalnya bersabar semaksimum yang boleh. Tapi kalau dah sampai ke tahap dizalimi, boleh doakan keburukan terhadap orang yang menzalimi. Dan doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dia dengan Tuhan. So Nabi Muhammad sendiri waktu didera, dicampakkan, najis, dicampakkan ni, sampai satu point Nabi solat tu, Nabi bangun, Nabi doakan keburukan kepada 7 orang yang bully Nabi SAW tu. Dan ke-7 mereka telah dibunuh dalam peperangan dan dicampak dalam perigi buta. Dan kita ada contoh-contoh tersebut, maksudnya bila dah dizalimi, tadah tangan dan minta kepada Tuhan, lepaskan aku daripada kezaliman ni. Dan cara Nabi doa adalah, Nabi akan doa, Ya Allah, kau uruskan dia, kau settlekan dia ni. Macam tu. So Allah akan settlekan. So doa orang yang dizalimi tidak ada halangan. So itu salah satu indikasi bahawa ketika dizalimi boleh doa. Seboleh mungkin jangan jadikan kebiasaan.
Jangan sikit-sikit orang sentuh sikit, aku doakan kau. Sabar. Jangan jadi mesin doa buruk. Okay? Belajar bersabar. Nanti lama-lama muscles tu akan semakin kuat. Sampai satu point, waktu Nabi didera di Taif, malaikat pun dah kata, wahai Muhammad, kalau kau cakap okey, aku akan ambil 2 gunung ni dan hempap Taif, hancurkan semua orang yang melempar kau ni. Tapi waktu tu Nabi kata apa? No. Mereka kaum yang tidak mengetahui. Aku berharap nanti akan keluar daripada keturunan mereka orang-orang yang menerima agama ini. So Nabi tunjuk, bukan terhadap semua orang. Sebab ada orang yang innocent. Dia buat salah kat kita, dia tak tahu yang dia buat tu salah. Ada orang yang dia sengaja. Dia memang sengaja pijak, dera, zalimi kita. Yang itu kita boleh lawan. Okay? Harap menjawab soalan. Yang seterusnya. Mana tadi yang angkat tangan? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Natasha Sempat. Saya nak tanya, macam mana kita nak deal dengan orang yang rasa dia lagi bagus daripada kita dan kita tak boleh elak sebab dia belajar, bekerja. Soalan ni susah sebenarnya. Dalam Quran ada satu kisah dalam surah Al-Kahfi. Surah Kahfi ni surah yang disunahkan baca hari Jumaat ni. Ada satu story, ada seorang lelaki ni, dia ada 2 kebun. Pekerja yang ramai, harta melimpah-limpah dan dia rasa diri dia lebih baik daripada kawan dia yang tak ada harta tu. Dan dia akan flex. Dia akan selalu flex yang dia lagi bagus. Geram kan? Bunyi tu geram. Bajet bagus. Poyo kan? Macam tu kan? So dalam cerita tu, sahabat tu akan nasihatkan 2 benda. Sahabat tu akan nasihatkan 2 benda. Kawan yang rasa less ni, yang rasa selalu diejek ataupun terpaksa hadap kawan yang suka flex ni, dia akan nasihatkan 2 benda. Satu, dia kata, jangan lupa sebut Masya Allah. Ini semua kebaikan dan kelebihan yang kau ada ni datang daripada Allah. Yang kedua, kawan tu akan nasihatkan, kau jangan ingat benda ni kekal. Bila-bila dia boleh ditarik. So ini 2 nasihat yang ada dalam cerita tu. Tapi saya sendiri dalam pengalaman hidup, sebab soalan tu ada sebut, macam mana nak sebut benda tu supaya kawan tu tak terasa ataupun bagi dia rasa tak offended. Yang tu saya tak tahu macam mana. Mungkin biar dia terasa, boleh juga. Sebab nasihat yang pedas ni kadang-kadang memang perlu. Sebab saya most of the time saya akan iakan dia, ya kau yang paling bagus. Tak ada orang lagi bagus daripada kau. Sebab saya memang macam tu. Sarkastik sikit. So kalau panduan Quran tu 2 benda tu lah. Tapi macam mana sebetulnya tu, nak sebut sendiri tak ada pengalaman yang baik. So mungkin setakat tu yang saya boleh jawab, insyaAllah. Okay. Ada soalan? Yang lelaki-lelaki ada soalan? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya nak tanya. Soalan ni berbentuk sebegini. Berbunyi sebegini. Setiap kali kita solat kan Ustaz kan, dia akan macam, kita akan ada doa yang spesifik. Pandang lebar kita baca. Tapi ada masa-masa yang Ustaz macam kita rasyik. Boleh tak kalau kita doa macam ni? Ya Allah, ya Tuhanku, seperti rasa ya Allah. Okey. Jawapannya sebegini. Doa ni sebenarnya adalah perbualan. Perbualan kita dengan Allah. Dia bukan hanya permintaan. Dia bukan hanya kita pergi macam submit order. Kita kata repeat order. Macam semalam, ya Allah, kau mesti ingat lagi doa aku semalam. Nah. Itu relationship yang belum ada rasa kedekatan. Dia rasa macam jauh. Ataupun boleh jadi orang yang rasa, ya Allah, sama macam sebelum ni tu, dia dah macam hampa dah. Yang hari tu pun tak bagi lagi, tak deliver lagi. Kan? So itu bukan relationship yang sepatutnya. Doa ni bukan hanya di atas tikar sejadah. Sambil-sambil duduk ni, bercakap dalam hati dengan Tuhan tu doa juga.
sambil driving. Bila-bila masa sebenarnya ada rasa nak bercakap dengan Tuhan, itu doa. Doa ni da'a, panggilan. Da'a tu maksudnya apa? Panggilan. Dalam Quran Allah bagi tahu, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Bagi tahu wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, siapapun dia, kalau dia cari Tuhan, bagi tahu aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku akan jawab panggilan dia, call dia anytime, 24/7. Tak ada office hour. Tak perlu lalu operator. Tak perlu tunggu sambungan nombor 01, tak ada. Straight. Agama kita punya features yang paling powerful adalah di antara seorang hamba dengan Tuhan, tak ada perantaraan sama sekali. Kamu boleh panggil, termasuk orang yang bekerja di kelab malam, yang dia sedih dengan keadaan hidup dia tu, dia tengah tuang arak tu dan dia panggil, Tuhan selamatkan aku, doa dia akan dijawab. Doa dia akan dijawab. Itu jaminan yang Allah bagi. So ialah panggilan, percakapan penuh kasih dan harap tu. So kalau kita dah mula rasa malas lah, tak tahu nak doa apa tu, sebenarnya tak wajib pun lepas solat baca doa. So okey je, jangan rasa tak boleh lah cakap macam semalam. Tak apa, tak cakap apa-apa pun tak apa. Boleh je tak? I'm not in the mood today. Okey je. Bukan wajib. Wajib ke? Cuma Tuhan ada bagi tahu, orang yang tak nak panggil aku ni sombong. Kerana bila manusia rasa tak nak panggil Tuhan ni, bila dia rasa dia boleh handle sendiri. Dia tengok balance account bank dia, dia check my bank to you, ada RM12 lagi, I'm good. Dia hanya akan doa, ya Allah, balance tinggal minimum. Tak boleh withdraw ni. Masa tu, QR pun tak lepas. So jangan sampai tak ada langsung baru cari. Memang Quran cerita ada orang yang waktu dia susah, dia cari Tuhan, Tuhan bagi, lepas tu dia kata, Tuhan siapa? Dia lupa. Waktu dia senang, dia lupa. Sebab tu ada satu hadis Nabi kata, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifuka fi syiddah. Selalulah bercakap meminta kepada Tuhan waktu kau senang, waktu kau susah, Tuhan akan kenal kau. Tuhan akan dengar kau. Sebab waktu senang kita selalu bercakap. So jawapan yang tadi tu kepada soalan yang sebegitu, jawapannya sebegini, boleh je waktu-waktu tertentu yang kita mungkin pada waktu tu not tengah rushing kan, boleh jadi je. Ramai je orang solat dekat RNR contoh kan, orang tengah beratur panjang ni, dia pun angkat tadah, ya Tuhan. Orang kat luar tu kering dah wuduk dia, doa dia tak habis lagi. So tak sesuai doa panjang-panjang di dalam situasi-situasi tertentu. So tak apa je. Yang paling simple boleh doa, simple. So one liner je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bagi kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Selamatkan aku daripada api neraka. Amin. Dan so boleh seringkas-ringkasnya, sehalus-halusnya, serahsia-rahsianya di dalam hati, boleh. Dan doa ni tak perlu dalam bahasa Arab. Tak wajib dalam bahasa Arab. Boleh cakap dalam apa saja bahasa. Tuhan yang ciptakan lidah kita dengan semua bahasa-bahasanya. So tak wajib doa dalam bahasa Arab. Okey, menjawab? Hopefully. Okey, ada soalan lagi? Adakah salah seseorang itu merenung takdir hidup yang dihadapi sekarang? Merenung tu maksudnya? Dia merenung kerana takdir itu tidak seperti yang disangka. Okey. Ini soalan yang sangat-sangat berat sebenarnya. Ramai tak orang yang mempersoalkan takdir dia? Ramai. Kebanyakan kes orang hilang percaya pada Tuhan adalah kerana dia tak boleh hadam takdir dia. Dan takdir ni, percaya pada takdir ni salah satu tiang dalam agama ni. Okey. Merenung boleh. Merenung tu mengimbau perjalanan tu, fikir macam mana boleh jadi macam ni apa yang aku buat jadi macam ni Merenung tu boleh, tapi tak boleh mempersoalkan, maksudnya Tuhan, tak sepatutnya kau buat aku macam ni. Kenapa aku yang solat ni end up macam ni? Dia tu tak pernah solat, aku satu bilik dengan dia tak, aku confirm dia tak pernah solat. Tapi dia dapat. Itu apa? Itu mempersoalkan keputusan Allah.
Masalah iblis hari tu, kita cerita kan, first story tu, dia mempersoalkan apa? Keputusan Allah untuk menjadikan Adam mulia. So dia mempersoalkan keputusan Allah tu menyebabkan dia dihalau. Sebab sombong ni menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Okay, so merenung tak apa, mengimbau cari jalan untuk faham apa yang berlaku, tapi mempersoalkan itu tidak boleh. Dan sebenarnya mempersoalkan pun tak ada menyelesaikan apa masalah sebab benda dah lepas. Lebih baik kita fikir ke depan macam mana nak menjadi lebih baik dan menerima keadaan tersebut. Ada satu series dekat YouTube. Saya rasa ada subtitles bahasa Melayu. Series dia bahasa Inggeris. Tajuk dia Why Me? Why me? Kenapa aku? Ramai orang yang stuck dalam soalan ini. Kenapa aku yang macam ni? Kenapa aku end up kat sini? So ada 30 episod. Dia adalah siri Ramadan oleh Dr. Omar Sulaiman, nama dia, daripada US. Ada 10 minit sepanjang 30 hari dan dia buat dalam bentuk lakonan dan penceritaan supaya kita faham setiap elemen dalam takdir tu. So bila kita habis siri tu kita akan rasa takdir aku ni sebenarnya yang terbaik. Aku tak nak pun apa yang ada pada orang lain tu. Apa yang aku ada ni, ini yang aku nak. So enjoy the series tu dan the moment dapat sampai ke feeling itu, that's one of the sign of iman lah. Itulah keimanan tu. Percaya dan yakin Tuhan bagi aku ni yang terbaik. Okay, jawab soalan? Sampaikan. Itu juga takdir yang sangat baik. Ada lagi soalan lain? Tak ada? Ada? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Soalannya, macam mana nak kekal yakin bila orang sekeliling selalu merendah-rendahkan diri kita? Okay. Nak kekal yakin dalam environment itu memang susah. Sebab tu Nabi Muhammad SAW waktu berdakwah, diejek, dikeji, dikutuk, Allah kata, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabar dengan apa yang mereka katakan itu, tinggalkan mereka dengan tinggalan yang baik. So Nabi pun tak boleh terus berada dalam environment yang toksik tu. Allah suruh tinggalkan. Dan salah satu lain cara Allah ajar dekat Nabi SAW, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Bersabar dengan kutukan, cacian, keraguan-raguan yang mereka sebarkan itu. Banyakkan berzikir pada waktu subuh dan waktu maghrib. Doa pagi dan doa petang. So itu cara-cara nak kuatkan diri. Dan memang dalam dunia sosial media pun sama. Kalau kita dah buat post elok sikit, contoh 100 orang komen puji, ada satu orang datang, bajet bagus budak ni, habis dah kita down. Ada siapa satu orang pergi komen buruk ni. Padahal dia satu orang ya. Tapi kita lebih tertarik dan terkesan kalau orang komen negatif tu dia, walaupun positif dia banyak. So tinggalkan dengan tinggalan yang baik dan banyakkan ritual kerohanian supaya kita tak terlalu terkesan dengan kata-kata yang buruk tu. Okay, last question. Yang terakhirnya, okay, ada dua ke? Tolong angkat tangan untuk kawan. Okay, last InsyaAllah. Okay, boleh ke last? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida dari SEM 1. Saya ada satu persoalan yang saya nak tanya kepada Ustaz. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 29, perempuan yang kecil untuk lelaki yang kecil, manakala perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Tapi pada zaman sekarang kita banyak kejadian bahawasanya peribadi seorang itu tidak melambangkan kita akan mendapat orang yang baik dalam hidup kita. Dan saya fikir bahawa adakah ayat firman Allah SWT itu janji kepada manusia di atas muka bumi ini atau kepada insan yang akan ditemani kita di akhirat pula. Soalan yang sangat baik. Orang yang baik, carilah orang-orang yang baik. Secara umumnya, defaultnya, original ruling dia adalah orang-orang yang baik selalunya akan dapat orang-orang yang baik. Kerana dia cari tempat yang baik, dia mencari melalui rangkaian yang baik, insya-Allah dia akan dapat orang yang baik.
Tapi ada tak situasi orang-orang yang baik ni diuji dengan pasangan dia? Ada. Contoh siapa? Nabi-nabi pun. Nabi Nuh ikut, isteri dia ikut dia tak? Nabi Lot, isteri dia khianat dia. Kemudian, tadi siapa sebut tadi? Asyah. Asyah tu punyalah baik kahwin dengan Firaun. So ada situasi-situasi tertentu berbentuk ujian boleh hadir kepada orang-orang yang secara umumnya sepatutnya dia expectation dia hidup dengan orang yang baik, tapi dia diuji dengan orang yang tak baik. Tapi secara umumnya saya sebut, jangan risau, carilah pasangan melalui cara yang baik, di tempat yang baik, melalui orang-orang yang baik, insya-Allah akan kahwin dengan orang yang baik. Dan dia sebenarnya bukan dah jumpa orang baik dah, selesai dah. Orang boleh berubah tak dalam kehidupan? Boleh berubah. So dia adalah continuous effort. Kita pun berubah terus untuk jadi lebih baik. Pasangan tu pun berubah dan terus lebih baik. So ada je situasi-situasi tertentu masa kahwin baik. Lepas tu berlaku perubahan. So ada ujian-ujian, memang kita sebut tadi, kita semua akan ditimpa ujian-ujian yang berbeza-beza. Ada orang yang ujian dia adalah harta, tapi pasangan dia baik. Ada orang harta melimpah-limpah tapi ujian dia adalah pasangan. Ada yang pasangan baik, harta baik, ujian dia adalah anak-anak dia. Atau anak-anak pun baik, rupanya ujian dia adalah mak ayah dia. So sentiasa akan ada. Tuhan maha adil tak? Tuhan bagi ujian lebih tak daripada kita mampu handle? Tak. So selagi mana kita yakin itu, insya-Allah kita hadap dengan tabah. Okay? Terima kasih banyak. Secara kesimpulannya, saya doakan semua situasi yang kelam, suram, yang rasa gelap, anggap ia hanya sementara. Cari jalan keluar. Tuhan tidak akan biarkan siapa pun hamba yang jujur, ikhlas, nak cari jalan keluar, dia biarkan. Tak ada. Orang yang sungguh-sungguh cari jalan keluar, Tuhan pasti akan bantu dia, keluarkan dia. Sama ada jumpa dengan orang tertentu, dia terdengar ucapan tertentu, dia terbaca buku tertentu. Selama mana seorang hamba itu mencari kebenaran, dia akan diberikan petunjuk dan dia akan jumpa jalan yang benar itu, insya-Allah. So teruskan usaha belajar dengan tekun, dengan rajin, hadapi ujian-ujian hidup ni dengan ketabahan, banyak berdoa, jangan tinggal solat. Itu talian hayat terpenting. Dan doa bukan hanya selepas solat, doalah pada bila-bila masa, dalam kelas, waktu berjalan nak pergi kantin, bila-bila tu rasa nak bercakap dengan Tuhan, bercakap dengan Tuhan. Dan Allah tidak akan mensia-siakan satu perkataan pun. Tidak ada satu doa pun yang tidak dijawab atau tidak didengar. Hanya macam mana Allah jawab tu, sabar. Dia tak ikut schedule kita. Dia ikut schedule siapa? Allah punya schedule. So ada doa yang dijawab sebiji macam kita minta. Ada doa yang ditangguhkan. Oh, yang ni dia minta ni, dia sangka benda tu baik untuk dia. Allah tahu tak baik. So Allah simpan untuk hari akhirat. Ada doa yang dia minta tak baik untuk dia, tapi Allah jadikan doa itu sebagai penghalang supaya dia tidak ditimpa musibah tertentu yang sebenarnya telah ditulis untuk dia. So kadang-kadang kalau pernah experience dengan drive, CP-CP nak terlanggar, terlepas, itu mungkin ada doa yang kita minta tak dia jawab, tapi doa tu melepaskan kita daripada musibah yang sepatutnya menimpa kita. Kita tekadkan pergantungan kita kepada Allah SWT. Jaga hubungan dengan Tuhan, jaga hubungan sesama rakan-rakan. Okay? Jaga emang semua. Muslim, non-Muslim, apa saja background, sama-sama kita jaga sama-sama rakan-rakan. Jangan jadi orang yang merendahkan, menyakiti, menzalimi sesiapa pun. Okay? Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.